Pendapatan rakyat tak meningkat. Perbelanjaan kerajaan meningkat, tapi meningkat cara boros, tiris dan membazir. Ini masalah terbesar kita. Kalaulah ekonomi Malaysia ni macam satu kek, kita potong kek tu bagi 10 potong, 10 juri kek ya. Kita ambil 2 kek, 2 keping kek tu. Ini ekonomi negara kita. Ambil 2 keping. Kita potong kek 10, cabut 2 keping kek. Sebagai simbol kekayaan negara. 2 keping kek ini sekarang dinikmati oleh 70% rakyat. 2 keping tu berebutlah 70%. Hak 8 lagi tadi tu dinikmati oleh 30% saja. Tan Sri, Datuk Seri, hak dekat dengan Perdana Menteri, semua ni lah. Sebab apa? Ini yang Dr. Nasir sebut tadi, Gini coefficient. Jurang pendapatan kaya dengan jurang pendapatan rakyat bawah jauh sekali. Jurang dia luas. Segelintir rakyat Malaysia menikmati kekayaan yang banyak. Ramai majoriti rakyat Malaysia berkongsi kek ekonomi yang sedikit. Ini masalah kita. Kalau dah ramai berada di kelompok bawah, macam mana nak bayar cukai? Itu yang Muntaz sebut tadi. 25 juta rakyat Malaysia yang bekerja 12 juta. 12 juta tu pun termasuk 2 juta pendatang. 10 juta saja hak kerja. Daripada 10 juta hak kerja, yang bayar cukai tak sampai 2 juta. Sebab itu kerajaan kata duit dah makin kurang, maka bukan saja yang bekerja kena bayar cukai pendapatan, yang tak bekerja ni, ibu tunggal, warga emas, pelajar yang masih sekolah, semua ni lepas ni akan kena cukai. Tu saja cerita cukai GST ni, tu aja. Sebelum ini, kalau Pak Cik ada anak kerja kerajaan, anak Pak Cik tu kena cukai lah. Kalau pendapatan dia 2,000 lebih, katalah 3,000, kena cukai. Cukai pendapatan, kena isi borang E. Bulan 5 ni kena serah. Kalau tak serah, dia cari lah. Baik, Pak Cik tak kena cukai, orang rumah pun tak kena cukai. Tapi lepas ni pergi ke kedai beli barang, hak kerajaan tak umum tadi, kecuali beras apa semua tu, kena cukai. Kalau sebelum ni sebulan kita belanja 300, naik GST kita belanja 400. Itu makna cukai GST, cukai tambahan. Sebab apa? Sebab duit kerajaan